Pagi raya, semua orang dah balik kampung. Tapi ada satu rahsia yang tertinggal di rumah. Makan biskut dengan gula-gula. Bang, oh bang. Bang. Abang cabut dah lagi kepala tonggak tu? Dah kot. Dah tutup. Dia ingat, tapi sebenarnya belum. Ni, plug iron. Tutup dah lagi? Mungkin. Di kampung, dia makan lemang. Tapi Ayan di rumah masih bekerja keras. Okey lah, saya nak ke dapur. Sat. Tingkap dapur, kunci dah lagi. Kucing je kan selalu masuk. Dan ketika itu, seekor kucing membuat keputusan besar dalam hidupnya. Ya Allah, abang. Sampah dapur rumah kita pun tak buang kan? Seminggu kemudian, bau misteri mula menguasai rumah. Abang, kita lupa semua benda. Abang ingat satu je. Apa dia? Balik kampung awal. Sebelum balik kampung, buat checklist rumah anda dulu. Supaya balik nanti, rumah masih rumah kita. Bukan rumah kucing, rumah lipas dan bau misteri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.